Bila universiti jatuhkan maruah negara. Ini bukan sekadar isu universiti. Ini malu satu negara. Baru-baru ini di pentas AI Summit 2026 di Delhi, India. Galgotias University, nama pun dah berbelit-belit nak sebut, dipaksa kosongkan booth. Sebab apa? Sebab mereka claim teknologi yang bukan milik mereka di depan satu dunia. Kalau dah tengok robot anjing yang dihasilkan daripada negara China, right? Dia claim dia orang yang punya. Itu yang bangangnya. So ini bukan sekadar kesilapan akademik, ini menjatuhkan credibility. Bukan saja universiti, tapi imej satu negara tu sendiri. Bayangkan negara tengah buat AI Summit, nak tunjuk kekuatan teknologi. Tiba-tiba universiti sendiri kantoi menipu. Inilah beza negara yang banner teknologi dengan negara yang sibuk tumpang nama. Kalau institusi ilmu pun hilang integriti, jangan tanya kenapa dunia tak hormat. Bukan robot yang memalukan, tapi sikap manusia di belakangnya.